Okey sahabat, kita ambil roti kerca ni. Bismillah. So, Ya. hari ni buat menu apa tu? Hari ni Mak Sila nak kongsikan satu menu. Sekarang kan dah musim rumah terbuka. Jadi menu ni sesuai lah untuk kita jadikan idea untuk juadah jamuan rumah terbuka nanti. Nak tahu menu apa? Jemput tonton video Mak Sini sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu menu. Menu ni Mak Su dapat inspirasi daripada penyanyi nombor 1 Malaysia ni, iaitu Dato' Siti Nurhaliza. Mak Sila nak kongsi resipi roti kerca maksud Ila Style. Okey sahabat, jom kita start masak roti kerca maksud Ila Style. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak buat dia punya kuah dulu. Kita kena kisar semua bahan ni. Jom. Okey, first kita masukkan 5 ulas bawang putih, 4 inci halia dan 5 biji bawang besar. Masukkan sedikit air dan kita boleh kisar. Bismillah. Okey sahabat, kita panaskan minyak. Bismillah. Okey sahabat, minyak dah panas. Kita masukkan daun kari 4 sekawan dan daun salam. Bismillah. Okey sahabat, lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Bismillah. Bawang merah, bawang putih, halia. Okey sahabat, kita tumis sehingga dia naik bau. Okey, bila bahan tumisan kita ni dah mendidih, dah naik bau, Mak Su masukkan 4 sudu rempah kari daging. Ni Mak Su campur dah dengan air. Okey sahabat, kita tumis bahan ni semua sehingga pecah minyak. Okey, bila kita punya rempah dengan bahan tumisan tadi dah pecah minyak dah, kita boleh masukkan daging. Yang ni Mak Su menggunakan daging fresh dan Mak Su cincang. Kalau sahabat tak ada daging fresh, boleh gunakan daging kisar tu, yang kat pasar raya tu kan. Macam hari ni Mak Su guna apa tu? Daging fresh. Okey sahabat, kita masak rempah ni dengan daging ni sehingga daging ni empuk. Okey sahabat, daging ni dah empuk dah. Okey. Apa tu, rempah kari semua dah pecah minyak, dah masak elok dah. Lepas tu kita boleh masukkan santan. Ni Mak Su menggunakan 1 kotak kecil santan. Okey, Mak Su masukkan semua. Dan Mak Su tambahkan sikit air daripada kocakan bekas santan ni. Dan kita gaus sebati. Bau dia sangat wangi sahabat. Masya Allah. Okey sahabat, lepas tu Mak Su masukkan tomato puri. Mak Su masukkan 1, 2, 3, 4. Untuk kuah roti kerca ni, Mak Su tak letak apa tu, asam jawa ataupun asam keping. Mak Su dia punya masam ni daripada tomato puri. Okey, kalau sahabat suka masam boleh lebihkan. Kalau tak suka masam boleh kurangkan. Okey, kita biarkan mendidih sekejap. Okey sahabat, bila kita punya kuah roti kerca ni dah mendidih, kita boleh masukkan bahan perasa lah. Mak Su masukkan garam secukup rasa dan cube pati lembu. Okey, kita gaulkan sebati dulu bagi dia mendidih. Okey sahabat, ni Mak Su punya apa tu, kuah roti kerca ni pun dah masak dah. Okey sahabat, tengok ni dia punya kepekatan tu, dia punya isi daging tu. Rasa pun dah ngam. Rasa apa? Masak, masin. Lepas tu rasa rempah dan santan dia semua secukup rasa. Alhamdulillah, kuah roti kerca Mak Sila Style sedia untuk dihidangkan. Okey, kita hiaskan dengan sedikit daun sup dan bawang goreng.
Siap. Okey, jom kita buat roti kerca pula. Okey sahabat, untuk roti kerca Mak Su menggunakan 2 cawan tepung gandum, sedikit garam, masukkan 2 biji telur ayam dan kita gaus sebati. Dan Mak Su masukkan air. Air yang secukupnya. Untuk roti kerca ni dia lebih kurang lempeng tapi dia tekstur dia cair. Sebab roti kerca ni dia lembut dia tak kenyal macam lempeng. Okey, kita gaus sebati dulu. Okey, bila dah sebati kita tapis Kalau sahabat nak blend pun boleh. Macam Mak Su hari ni, Mak Su tak kisahlah. Mak Su tapis je. Okey sahabat, lepas tu masukkan sedikit pewarna kuning. Okey sahabat, ni dia punya tekstur Tekstur dia cair daripada lempeng. Maksudnya tekstur dia tidak pekat Sebab roti kerca ni dia sangat lembut. Dia macam ni. Okey sahabat, kita punya bancuan roti kerca dah siap. Jadi kita panaskan kuali dan kita sapukan sedikit minyak. Kalau ada minyak sapi lagi sedap lah. Kalau resipi asal dia letak minyak sapi Okey, kita panaskan kuali sekejap. Okey, masukkan 1 sendok setengah. Ikut saiz yang sahabat nak kecil ke besar. Lepas tu sahabat boleh lenggangkan dia. Kena pakai kuali non-stick lah. Baru dia cantik. Okey sahabat, apabila permukaan atas ni dah jernih, dah kering macam ni, maksudnya roti kerca ni dah masak. Sahabat tak perlu terbalikkan Kalau macam ni kita dah boleh angkat. Okey sahabat, kita buat lagi. Bismillah. Okey sahabat, kita ulang proses yang sama sehingga habis. Roti kerca yang ketiga dah siap. Okey sahabat, bila roti kerca ni dah suam sikit, kita boleh gulung. Okey sahabat, kuah roti kerca kita pun dah siap. Roti kerca pun dah siap. Jadi, jom Mak Su tunjuk cara nak hidang dia. Okey, untuk roti kerca ni sahabat boleh gunting atau potong kita potong serong macam ni. Okey, lepas tu kita boleh susun lah dalam kita punya pinggan. Yang terakhir. Siap. Alhamdulillah, akhirnya roti kerca Mak Silasta dah siap. Jom kita makan sahabat. Let's go. Okey sahabat, roti kerca Mak Su ni dah siap. Cara makan dia kita kena tabur dengan daun sup, daun bawang dan bawang goreng. Okey, first Mak Su nak ambil roti dia dulu. Okey, lepas tu kita ambil kuah. Kita tabur atas roti ni. Okey, lepas tu kita taburkan daun sup, daun bawang dan bawang goreng. Okey sahabat, jom kita rasa. Okey sahabat, Mak Su nak rasa suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sahabat, memang sedap. Okey sahabat, kita ambil roti kerca ni. Bismillah. Masya Allah, sedap. Rasa dia sahabat nak seakan-akan macam roti jala dengan kuah kari yang biasa kita makan tu. Tapi kari roti kerca ni dia lain sikit. Sebab kita letak tomato puri, dia ada rasa masam-masam tomato puri tu. Dia berbeza sikit lah. Rasa dia memang sedap. Gandingan dia sangat sempurna. Sahabat wajib cuba, okey?
Dan jangan lupa cuba untuk buat jamuan air raya nanti. Confirm licinnya, memang sedap. Bismillah. Alhamdulillah sedap. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi hari ni. Resipi yang sangat mudah dan rasa dia sangat sedap. Hidangan ni sangat sesuai lah kalau kita jadikan untuk hidangan jamuan rumah terbuka nanti. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak masak apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan skip iklan video Mak Su Nakir, tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go!